Kembali ke kita di channel Edivate Studio. Saya Husna selaku pengacara anda pada hari ini. Sekarang kita berada di Dewan Kota Jelasin yang menjadi lokasi Majlis Pengagihan Bantuan Pelajar. Mari kita telusuri suasana sepanjang majlis ini berlangsung. Tepat jam 12.30 tengah hari, para ibu bapa mula hadir dan mendaftar bagi mengikuti majlis wang. Majlis diteruskan dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Wan Muhammad Sukri bagi memohon keberkatan dan kelancaran sepanjang majlis berlangsung. Seterusnya, Pengetua Tuan Haji Nur Zamani menyampaikan ucapan alu-aluan kepada para hadirin. Kemudian, Tuan Haji Azhan bin Anwar menyampaikan ucapan berkaitan bantuan KUAM serta memberi kata-kata semangat kepada para pelajar. Sekarang saya bersama Tuan Haji Azhan bin Anwar, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Kelantan. Ya. Tuan, mengapa majlis seperti KUAM ini penting untuk murid dan keluarga yang memerlukan? Okey, baik. Terima kasih saudari, siapa nama ni? Dia. Ha? Dia. Okey, dia. Kita kalau kita lihat hari ini kita ada majlis untuk penyampaian KUAM kan. Jadi sebenarnya macam ni. Kita faham pendidikan itu penting dan Kementerian Pendidikan pun memastikan sekarang bahawa akta pendidikan itu menjadi wajib. Dan sekarang ini kita ke arah mewajibkan pendidikan sampai tingkatan 5. Jadi oleh demikian kita faham semua murid akan berada di sekolah bersama-sama dengan kawan-kawan dia. Tapi kita faham ada ibu bapa yang mungkin ada kumpulan ibu bapa yang boleh membantu, boleh memastikan anak-anak mendapat pendidikan yang terbaik dengan ada kewangan yang kukuh dan sebagainya. Tapi ada juga dalam kalangan murid yang mana mungkin keluarganya tergolong daripada orang yang memerlukan bantuan. Dan sebab itulah dengan pemberian KUAM ini sebenarnya sebanyak kita nak memastikan tidak ada siapa pun tercicir. Maknanya dari segi dengan ada bantuan ini mungkin mereka boleh mendapat ilmu dengan lebih baik, boleh dapat bahan-bahan sumber-sumber sokongan melalui bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan terutamanya melalui sekolah kita lah. Terima kasih. Ya. Akhir sekali, majlis diakhiri dengan sesi pengagihan bantuan KUAM kepada para pelajar yang layak. Sekarang saya bersama wakil daripada ibu bapa. Puan, bagaimana bantuan KUAM ini dapat membantu keluarga puan? KUAM ni banyak membantu kita, especially rakyat Malaysia lah. Tak semua negara yang akan dapat bantuan seperti kita rakyat Malaysia. KUAM ni dia boleh membantu keluarga daripada segi meringankan beban keluarga. Itu boleh membantu anak. Maybe dia boleh gunakan duit tu untuk ke jalan yang baik seperti at least membeli kelengkapan sekolah ataupun menokok tambah apa-apa yang kurang bagi seorang pelajar. Terima kasih. Sama. Demikianlah liputan Majlis Pengagihan Bantuan KUAM. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaiknya dan memudahkan urusan ibu bapa. Itu sahaja liputan kita pada hari ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye-bye.